Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk subjek tasawuf, iaitu Ar-Raja. المقدمة يعد علم التصوف من أهم فروع المعرفة الإسلامية، حيث يهتم بتزكية النفس وتطهير القلب. من بين المفاهيم الأساسية في التصوف يأتي مفهوم الرجاء الذي يمثل الأمل في رحمة الله وثقته برحمته الواسعة، yaitu pengenalan. Ilmu tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang Islam yang penting kerana ia menitik beratkan penyucian jiwa dan pembersihan hati. Antara konsep asas dalam tasawuf ialah konsep roja yang melambangkan harapan terhadap rahmat Allah serta keyakinan terhadap keluasan rahmatnya. Ta'rifur roja. Ar-roja lughatan al-amal wa tawqi'ul khair. Istilahan huwa intizarul 'abdi usul fadlu minallahi ta'ala ma'as-sa'i wat-ta'ah. Definisi roja. Roja dari segi bahasa, harapan dan jangkaan terhadap kebaikan. Dari segi istilah, roja ialah penantian seorang hamba terhadap kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan disertai usaha dan ketaatan. Al-farqu baina ar-raja wat-tamanni. Ar-raja al-amal ma'al 'amal wat-ta'ah. التمني التشهي دون عمل. قال الإمام الغزالي: الرجاء مع العمل حسن والرجاء بلا عمل غرور. Perbezaan antara roja dan tamanna. Roja ialah harapan. Roja ialah harapan yang disertai dengan usaha dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mempunyai roja akan berusaha melakukan amal soleh dan mentaati perintah Allah sambil mengharapkan rahmat dan ganjarannya. Contohnya, seorang pelajar yang belajar bersungguh-sungguh sambil berharap untuk lulus dalam peperiksaan. Tamanna iaitu angan-angan. Tamanna pula merujuk kepada keinginan atau angan-angan tanpa sebarang usaha atau tindakan. Ia hanyalah impian kosong yang tidak diiringi dengan amalan atau usaha yang nyata. Contohnya, seseorang yang berharap mendapat kejayaan tanpa berusaha atau bekerja keras. Ahamiyatu ar-raja, iaitu kepentingan ar-raja. Man'ul ya'si wal kunuti ar-raja yamna'u sukut an-nafsi fil ya'si indal wuqu' fi dhunub aw syada'id wa yaj'alul qalba mu'allaqan billah, iaitu mencegah rasa putus asa dan putus harapan. Ar-raja ia akan mencegah jiwa kita dari jatuh ke dalam keadaan yang putus asa ataupun terjerumus kepada dosa atau menghadapi kesulitan, dan menjadikan hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuma'uniyatul qalbi. Ar-raja'u yamnahul qalba at-tuma'iniyata wa yazra'u al-amala fi rahmatillah al-wasi'ati mahma kathuratil dhunub, iaitu ketenangan hati. Ar-raja memberikan ketenangan kepada hati, dan ia akan menanamkan dalam diri kita harapan akan rahmat Allah yang luas, tidak kira sebanyak mana pun dosa yang telah kita lakukan. Kepentingan yang ketiga adalah dafi'un lil istimrari, huwa taqatun ruhiyatun tadfa'ul insan lisayri bisiqatin zagma dha'fihi wa ajzihi ma'al yakin biqaulillah. Ar-raja iaitu harap kepada Allah, bukan sekadar perasaan, tetapi ia merupakan tenaga spiritual yang sangat kuat. Ia mendorong seseorang itu untuk tidak berhenti berusaha walaupun dia merasa lemah, berdosa ataupun tidak sempurna. Kita akan beralih kepada ara'u syakhsiyat sufiyah fi raja.
iaitu pandangan Syekh Sufi pada Raja'. Pertama, Hasan Basri, Ar-Raja'ul Haqiqiyu yatalattabu amal wa raja' bidunil amal huwa kadhibun wa khida'un lin nafsihi, iaitu harapan yang sebenar menuntut kepada amal, dan harapan tanpa amal adalah dusta dan penipuan terhadap diri sendiri. Jika seseorang mengaku dia berharap kepada rahmat Allah, syurga ataupun keampunan, tetapi dia tidak berusaha atau tidak beramal, maka itu bukan harapan yang jujur. Sebaliknya, ia adalah satu bentuk penipuan diri sendiri. Seseorang merasa tenang dengan harapan, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mencapainya. Yang kedua, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ar-Raja' yazhiru fil amal wa ta'ati wa qiyasur raja' huwa ma yaf'alul 'abdi fi hayatihi, iaitu harapan itu terselah kepada amal dan ketaatan. Ukuran kepada harapan ialah apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Harapan sebenar kepada Allah ditunjukkan melalui amal soleh dan ketaatan. Ia bukan hanya di dalam hati atau semata dengan kata-kata sahaja. Harapan kepada Allah bukan sekadar niat, tetapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Apa yang dilakukan seorang dalam hidupnya menjadi cerminan kepada harapan yang sebenarnya. Kesimpulannya, dalam kehidupan seorang Muslim, ar-raja' ataupun harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu sifat hati yang sangat penting. Ia bermaksud mengharapkan rahmat, keampunan, pertolongan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.